Yang saya nak sentuh adalah berkaitan dengan cukai karbon ni, sebab walaupun kita terima komitmen kerajaan untuk melaksanakan cukai karbon, tapi kalau tak silap saya tidak ada butiran berkaitan dengan cukai karbon. Dan cukai karbon ni sebenarnya adalah harga atas pencemaran lah. Jadi mana-mana industri seperti industri besi, keluli, industri tenaga yang banyak keluarkan karbon ni, dia terpaksa bayar untuk pencemaran tersebut. Dan biasanya cukai ini akan dikira berdasarkan kepada 1 tan karbon dioksida yang dikeluarkan. Kita tak tahu berapa harga dia. Kita tak tahu industri mana. Kita tak tahu dalam industri tersebut adakah nilai ambang dari segi pendapatan syarikat itu, barulah dia dikenakan cukai ini. Bila tidak ada butiran, dia terdedah kepada industri lobby lah. Ini akan affect bottom line mereka sebab mereka tak boleh decarbonize overnight. So dia akan fikir macam mana kita nak lobby kerajaan supaya kita boleh bayar sebab dah umum dalam belanjawan, tetapi dia permulaan yang sangat-sangat moderate lah. Dan carbon tax ni memang penting. Dia sebenarnya salah satu elemen menentukan harga karbon lah, macam KJ katakan. Dan ia sebenarnya ada peluang untuk didagangkan. Tapi yes, bila butiran tu tidak ada, bukan hanya boleh dilobi dan akan dilobi, tetapi dia akan menimbulkan sedikit ketidaktentuan lah. Kekeliruan daripada kalangan pelabur yang nak buat sebarang pelaburan, dia tak tahu berapa banyak dia kena calculate dari segi carbon tax tu. Jadi lebih cepat lebih bagus. Tapi